Sementara tunggu dua para season 3. Kita layan dulu anak papa. Anak papa. Okay, Assalamualaikum semua dan hai. Kita kembali lagi dalam Anak Bapak Podcast season yang pertama, episod yang ketiga. So, kita dah delay seminggu Pak. Ya, ada hal sikit. Ada hal sikit lah kan. Ada urusan. Dan hari ni kita ada tetamu khas. Kiranya setelah berapa lama kita along lah sendiri podcast kan. Setahun lebih ada ke? Ada ke? Kan. So, guest ni memang macam bapak sendiri pernah masuk kan. Macam satu guest ni orang kata baru hari ni di Anak Bapak Podcast kita masuk kan. Istimewa. So Insan ni tak asing dengan kita. Ya. So hari ni kita bersama dengan Cik Jamilah kita. So Cik Jamilah adalah seorang ibu kepada akulah dan seorang isteri kepada bapa. Ya. So sepanjang setengah jam ke depan kita bahasakan Cik Jamilah kita ibu lah. Ya, betul. So macam ni ibu, macam setelah macam Along lah, macam Along cakap tadi, Along dah podcast sebelum ni banyak episod. Tapi hari ni ibu dipanggil walaupun last minute. Itulah. Apa perasaan lah? Rasa nervous ke? Biasa je. Okey je. Pengetahuan tentang podcast tu sendiri, ibu pernah tengok ke? Pernah dengar ke mana kecuali pada Along punya lah? Pernah tengok, selalu tak tengok kat TikTok keluar. So podcast ni dia macam tu lah bu. Maksudnya dia buat gitu je lah kan? Betul. So macam kita dah episod yang ketiga Pak. Episod yang pertama kita cerita tentang mancing. Episod kedua kita cerita tentang Muzik. Dan hari ni topik kita pun santai juga. Kita nak bincangkan, bukan bincang lah, kita nak berborak tentang zaman kanak-kanak. Mungkin zaman kanak-kanak siapa tu? So mungkin hari ni, episod kali ni Along akan jadi host lah kot. Kita lebih nak dengar pengalaman bapa dengan ibu sendirilah. Kan. Dan orang kata kenangan zaman kanak-kanak boleh dikatakan tahun 70-an. Ya, 70-an. Jauh tu beza kalau kita dengan sekarang 70-an tu kan. So 80 macam tu. Awal 80-an. Awal 80-an 70-an, awal 80-an. Jadi secara umum lah kita tahu semua akan mengalami zaman kanak-kanak ni kan. Tapi Along rasa, sebab tu orang cakap tadi hari ni Along jadi host. Mungkin rasanya zaman lewat 70-an rasanya lagi best kot. Kita nak bercerita kan. Jadi macam bapak sendiri dulu lah. Kita start dulu bapak kan. Di zaman itulah, apa yang orang kata suasana ni dia macam mana? Macam bapak dia sebenarnya lebih kepada zaman awal 80-an. Sebab bapak lahir tahun 75. Jadi 5 tahun ke atas tu baru 80 kan. Tahun 80. Jadi masa tu permainan kita di kampung memang berbeza lah dengan permainan kita di bandar ni. Betul kan. Jadi nak tanya tadi apa? Suasana dulu Pak. Suasana macam bila kanak-kanak ataupun budak-budak dekat bandar ni suasananya dia beza kan. Mungkin suasana dia macam sunyi. Cari hidup ke apa? Permainan. Budak-budak kita cerita dulu tentang cara hidup pun boleh sama lah maksudnya dengan suasana tu. Maksudnya contohnya budak dekat bandar ni mungkin suasananya tu sunyi sikit ke, tak berapa nak chaotic sangat. Kan. So macam bapak sendiri contoh tu bapak dibesarkan di ada 2 tempat bapak ni dibesarkan. Yang paling dari lama lah umur bapak lahir tahun 75 sampailah ke tahun form 5. Tak jawab apa berapa umur? Form 5 17. 17. Form 5 dah jadi 10 tahun Dah 10 tahun lah. 10 tahun bapak di kampung. Bila masuk umur 12 tahun bapak di bandar. Jadi daripada environment tu
memang berbeza lah di kampung dengan di bandar kan. Macam tu lah. So macam ibu pula, ibu dibesarkan di Kedah lah. Jadi suasana tu macam mana pula ibu? Ibu dilahirkan di Kedah. Lepas tu dibesarkan di situ sampai darjah 2. Sampai darjah 2. Okay. So sepanjang daripada kecil sampai darjah 2 tu memang seronok lah kat kampung. Kita dulu kat kampung tak ada rasa takut. Macam sekarang kalau kat bandar ada culik lah apalah kat kampung. Kita malam-malam jalan mainan pun selamat. Tak ada apa-apa. Seronok. Sampai darjah 2? Darjah 2 saya kat sana. Masuk darjah 3 dah berhijrah ke Kuala Lumpur. Macam bapak jugalah. Dua tempat. Kuala Lumpur lain lah. Berbeza. Cara sekolah lain, mengaji lain. Dia sebenarnya apa yang membezakan kalau kita fikirkan, maksudnya apa punca dia boleh jadi berbeza? Sebab contoh sekolah lah katakan kan. Sekolah tu di kampung pun sekolah juga dan di bandar pun sekolah juga. Tapi apa yang menyebabkan ada jurang perbezaan tu? Kalau sekolah rasanya tak ada apa-apa, tak ada perbezaan. Betul. Maksudnya cara kehidupan kita kat rumah, kat masyarakat tu lain. Kat kampung kita sama-sama. Kalau kat kampung berkumpulan dia. Kita Cina, India main sama-sama. Semua kita main sama-sama, cakap pun bahasa Melayu. Memang rapat. Kalau dekat bandar ni kita dah macam ada beza. Kita dah macam dah kurang dengan Cina, dengan India. Kat sekolah je. Kalau kat kampung, kawasan tempat tinggal Melayu je. Dulu ibu duduk kat Kuala Lumpur, duduk kawasan ni lah, Kampung Baru. So jadi kalau Alun katakan contohlah dekat suasana kehidupan kat kampung dengan bandar ni dia mungkin laju sikit agak Dia macam seharian tu dia pantas berbanding dengan kampung. Yelah, dia macam bandar dia lebih laju, sibuk. Sini sibuk. Malam pun bising. Tak kampung dah, kalau malam tu dah sunyi. Kalau bandar macam ibu duduk Kampung Baru, malam memang macam tak ada beza. Hidup je malam pun. Macam tu lah. Sibuk lah kan. Sibuk. Dia tak ada ni. Dia Kampung macam Baru tu kan pinggir Kuala Lumpur. Kampung Baru kan kawasan hot kan. Hotspot lah. Memang kawasan yang orang ramai kat situ. Betul. Macam dia kawasan baru kan dia memang kawasan adalah orang ramai. Aktif lah. Aktif. Memang tempat tumpuan. Tempat tumpuan orang. Cari rezeki. So kita pergi patah balik lah sebab tadi tu dia macam dah ke depan sikit kan. So kita nak cerita tentang permainan. Permainan di zaman kanak-kanak dulu. So kita nak mula dengan siapa ni? Ibu ke bapak ke? Bagi ibu pula. Ibu pula. So ibu masa kecil dulu dekat Kedah tu apa permainan? Tak banyak pun satu lah di Kedah. Dia macam ni. Dia macam ada musim. Betul. Musim ni macam minggu ni ke bulan. Dia minggu ke bulan macam tu lah. Musim ni main tepuk gambar. Lepas habis tepuk gambar tu dia musim main kapal pula. Kapal tu kita buat daripada ni batang nipah. Kita potong, lepas tu kita buat bentuk kapal. DIY lah semua. DIY. Lepas tu main polisentri lah. Lepas tu main kulit kerang. Kurang main macam mana? Kulit kerang tu saya jadi tokek. Main macam mana tu? Kita buat letak tikam? Pacak macam tikam. Saya jadi tokek. Tokek seronok. So dalam banyak-banyak yang ibu cakap tu kan, ibu cerita tu Alung boleh yang Alung tahu pun polisentri. Yang lain tu macam tak pernah dengar kan. So yang tikam lepas tu main ni tikam cabut dekat macam apa? Itu benar. Maksudnya cabut dapat apa tu? Kalau tak dapat cuba lagi lah. Yang tu ada, sini ada. Okey. Lepas tu kalau hari raya, malam raya kita tak tidur. Main pelita hui nama dia. Pelita hui. Pelita hui tu kita buat pada apa tau? Tin susu. Dulu tin susu kan. Kita tebuk tengah-tengah, lepas tu kita buang
dekat badan dia tu kan. Kita buat lubang, kita letaklah lilin dalam tu. Lepas tu kita buat macam tanglung. Pusing satu kampung sampai malam-malam baru balik. Itu kira ronda-ronda lah. Ronda-ronda kampung. Okay. Kawan-kawan. Tu kata selamat kat kampung dulu. Tak takut, mak bapak pun tak risau. Yalah, kena dengan zaman tu, tahun itu kan. Tapi emang seronok lah zaman dulu. Sekarang budak main game je. Jadi dalam banyak-banyak yang ibu bagi tu kan, yang paling favourite lah, yang paling ibu suka, kalau kata kawan-kawan ajak main, ni best lah ni. Suka tu lah, ikan kulit kerang. Dia nak jadi tokek. Kulit kerang tu boleh cerita sikit tak? Macam mana kaedah main dia tu? Kulit kerang tu kita cari. Masa tu kulit kerang berharga lah. Masa musim tu boleh cari lah. Boleh jual? Boleh cari kulit kerang. Kau tu jual? Oh cari je? Cari. Macam kulit kerang tu kira macam duit. Okey. Faham tak? Duit. So kita pacakkan buluh tinggi ni lah macam tu kan. Lepas tu kita ikat kulit kerang ibu tu dengan getah. Lepas tu kita buat pusing. Lepas tu sekeliling ni kita buatlah macam RM1, 2 biji kerang, 3 biji kerang. Macam tu lah. Faham tak? Dia macam main tikam. Macam tu. Yelah, yang berpusing tadi tu macam mana dia berpusing? Macam nak tunjuk. Itulah batang tu. Saya tokek kan. Saya pusing, saya tarik sikit. Pusing lah. Tu dia tengok dia berhenti kat mana. Tapi permainan tu kan saya rasa yang paling best tokek tadi lah. Tokek lah. Masa tu kulit kerang berharga. Lepas tu buang. Jadi apa mana tadi? Main orang panggil apa kan? Tikam kulit kerang. Berapa umur masa tu? 8? Darjah 2, 8? Belum, lagi darjah 1 ingat. Darjah 1 ke 6 tahun ke macam tu lah. So nanti kita boleh dapatkan kalau ada jumpa grafik lah, kalau masukkan grafik je kalau ada jumpa, sebab tak semua permainan di tahun tu ada direkodkan. Bas kebanyakannya kita rekodkan di sini saja. Guli pun seronok. Guli tahu. Guli pun jadi tokek juga. Ibu banyak jadi tokek. Okey. Jadi macam bapak pula. Permainan di zaman bapak budak-budak dulu. Okey, macam bapak kita main baling kasut lah, selipar. Kiranya macam bapak walaupun di kampung tapi permainannya mungkin agak moden sikit kot. Ya. Sebab kita ni, sebab macam bapak di Selangor tau. So Selangor ni dengan Kuala Lumpur dia tak jauh. Jadi mungkin lah. Maksudnya apa yang ada di Kuala Lumpur waktu tu sampai ke tempat sampai lah juga kan. Dia baling selipar, main guli. Okey. Gambar pun main kan? Ada main tepuk-tepuk gambar tu kan. Main macam tu. Dia gambar ni, dia macam petak kecil tu. Kita boleh cakap daun teruk lah. Tapi daun teruk yang kecil. Sebab belakang tu dia ada nombor-nombor juga. Yang main macam ni ya? Bukan. Dia tepuk tangan macam tu. Macam ni, tunjuk ibu. Yes, dia jatuh. Bila jatuh yang ini terlentang, siapa yang terlangkup, yang terlentang menang macam tu lah. So dia ambil akad je. Macam Arul lain sikit. Di zaman Arul tu dia sama kad dia macam cakap teruk, tapi depan tu ada gambar macam-macam lah, kartun ke apa. Kita susun kat lantai macam ni. Kita tepuk dia. Berapa yang jatuh tu, yang terbalik tu dia. Tapi yang ni tepuk gitu. Itu bapak main juga yang tu. Dia kaedah main dia lain sikit. Tapi benda yang sama. Gambar yang sama. Cuma bila tepuk ni, bila banyak dia keluar, lagi banyak lagi kita dapat. Maksudnya kad ni pun berevolusi ya? Revolusi. Betul. Lagi selain tu? Getah. Getah? Main getah. Kadang-kadang yang perempuan duk main tu kan. 0 point. 0 point kan getah tu kan. Lompat kat getah tu. 0 point juga. Kelakar kan. Tapi itulah kita punya aktiviti bila petang-petang. Bukan macam bapak kawan tak ramai masa di kampung. Cuma ada 2-3 jiran je. Sebab kampung ni rumah dia jauh-jauh kan. Jadi itu je lah kawan kita, tak ramai sangat. Yang paling favourite? Biasa kata kalau member ajak main macam main guli lah. Main guli. Apa yang rasa best sama main guli tu? Main guli ni lebih kurang je sebenarnya permainan ni. Kita nak target ke? Dia macam tu. Lagi banyak kalau dia tengok, kalau yang jenis main bulat tu letak di dalam. Mana yang keluar tu kita punya lah kan.
ada juga yang jenis main line apa semua. Itulah. Main line. Itu kalau main orang cakap main pistol lah kan, attack aim tu. Favorite. Tapi bapak tak banyak buat permainan ni. Saya banyak main pistol, buat dengan kayu. Ada sikit-sikit lah. Tu cari ada pokok tu dia buah dia macam peluru, jadikan dia peluru. Ada cari rotan. Macam. Okay, sebelum kita nak pergi ke next soalan, kalau macam berminat nak tanya lah, maksudnya ada tak macam ibu atau bapa kan, permainan ni selalunya permainan yang selalu dimainkan oleh lelaki atau perempuan, tapi ibu atau bapa join sekali. Macam ibu lah, sama permainan ni lelaki perempuan sama-sama. Sama je kan. Itu yang main getah bapak cakap tadi tu, 0 point tu. Itu actually itulah maksudnya macam bapa tadi saya 0 point kan, kebanyakannya perempuan yang main, jadi bapak main. Macam ibu sendiri ada tak macam selalunya game ni lelaki yang main, tapi ibu main juga, join juga? Tikam lah. Kita main tikam je lah. Tikam tu lepas tu main ni baling 7 tin. Kita panggil 7 tin. 7 tin. Tu mainan lelaki. Itu lelaki. Tapi perempuan pun main juga. Main. 7 tin tu macam baling kasut lah. Ya, super selipar. Tapi kita susun tin. Susu tin. Tin. Sampai tingkat-tingkat baling lah. Dia rasa lebih popular main tin lah rasanya. Dia konsep sama. Objek tu yang beza. Tapi kalau baling selipar dulu tu, kalau dapat selipar Jepun sedap. Wish. Yang berat sikit tu kan. Itu kalau baling kena orang tu. Kan? Sebab dia baling orang kan benda tu. Kan selipar tu kan kita baling orang, kena orang. Macam mana ke? Dia kena susun. Dia ada macam tu. Yes. Ada yang susun, lepas tu rasanya bila ada baling juga. Kita ada mengejar kan. Dia mengejar. Itu tak pasti lah. Ya. yang Selangor bila baling tu kena orang tu, stop lah. Yes. Menarik banyak permainan. Sebenarnya mungkin banyak lagi. Tapi memang banyak mainan ni kan. Mainan ni banyak. Tak banyak lah kalau kita di bandar ni kan. Tapi macam zaman Along tu tak adalah kata dah moden sangat. Along dia di zaman Along dia macam tengah-tengah. Dia tak ada pada penghujung. Penghujung lah, masuk penghujung dalam aktiviti kampung. Kira yang permainan yang lama pun sempat main tapi tak banyak. Yang baru jangan cerita lah kan. Macam tu lah, polis entry, baling selipar. Lepas tu apa lagi dia? Lalu main lah di zaman sekolah lah. Kita akan main dekat sekolah je lah benda ni. Main kat sekolah. Kita tak ada kat sekolah, kat rumah. Kita main sekolah itu belajar. kita main tiang. Main tiang lah. Main banjir. Banjir seronok. Kita tak main banjir kalau tengok air naik je seronok lah. Benang ke apa? Benang. Pandai benang? Tak, tongkat tangan. Kat sekolah banjir, betul? Banjir kat kampung lah. Air naik. Sekolah kita boleh nampak kalau parit tu nampak penuh, mesti kat kampung, kat rumah banjir. Mesti banjir. Happy lah. Standby lah, seronok lah. Happy rumah banjir. Ya. Lepas tu lepas dah air surut geli. Nampak cacing. Tongkat tangan Tongkat tangan macam tu. Macam tu lah. Main tiang dia main tiang kat sekolah. Main tiang ni contohnya dalam dia walkway. Akan ada tiang kiri kanan. So kejarlah siapa perang tiang macam gitu. Dia ada petak kan dia. Dia sebaris selalu macam tu lah. Kat walkway tu ada tiang. Rupa macam galah panjang kot. Tahu galah panjang? Pernah dengar tapi tak ingat, tak pasti. Galah panjang yang petak tu kan. Kita try masuk kan. Lepas tu bola beracun. Lama pun. Bola beracun. Kita main kita tak main tu. Apa dia? Ada batang skrin tu sama lah. Sama batang skrin main macam mana? Macam teruk dia jugalah. Patutnya siapa batang mana yang timpa batang mana, dia menang. Macam tu. Dia macam lawan pemadam lah. Kita pun main pemadam dulu. Mainan tak macam abang lah. Mainan tu mainan bandar lah kan. Dan contoh lah macam kalau orang tanya kan, contoh zaman Along tapi budak ni di kampung. Diorang rasanya main tak mainan macam ke dia dah tak tahulah kan? Rasanya tak. Dia masih ada, cuma mungkin kurang lah. Rasa saya di kampung mainan bandar di kampung. Tak, contohnya macam yang seumur dengan Along lah. Tapi dia tak duduk, dia tak membesar di sini, tapi dia besar di kampung. Tapi tahun yang sama.
Mungkin main juga lah. Mungkin main Masa sebab dia tu. di kampung ni dia Tapi lain. sekarang rasa tak ada dah. Tak ramai lah macam dulu. Dah tak tahu main dah. Sebab dulu kita tak ada aktiviti lain, handphone pun tak ada. Jadi aktiviti kita petang ni mesti berkumpul dengan kawan-kawan. Seronok. Main. Buat ni, apa ni, pajak pokok. Buat rumah atas pokok. Ganas. Oh, seronok tau. Ibu suka panjat pokok. Dekat KL mainan apa? KL tak main apa-apa. Main game je. Oh, Ada game. brick game berbagai tu. Apa dulu brick game kan? Tetrik. Apa benda tu. Main tu je lah. Dekat KL lain. Bila datang KL dia dah terus kejutan budaya dia dah lain dah. Merindui tak pengalaman? Haruslah. Zaman kecil. Seronok. Rindu. Nak kira kata nak adapt tu lama tak apa? Maksudnya nak tak terima boleh. hakikatnya tu. Masa mula sampai KL tu nangis-nangis lah nak balik kampung balik. Makan masa juga lah. Nak balik kampung, nak balik Sebab kampung. kawan-kawan ke sebab Fikir, apa? yelah kawan-kawan lah kan. Kat KL kita dah tak boleh Orang nak buat baru. benda tu. Duduk di bandar, Kawan pun tak ada lagi. mainan tu pun tak ada. Tak ada pun. Ke KL nak banyak pokok mana? KL tahun bila lah? Kalau umur 3 tahun, darjah 3 lah. Ada 3. 9 tahun. Kira 80 lebih lah. 83 tu di KL pun. Sebab saya di KL, saya duduk di Setinggan saya duduk Saya pun Setinggan. tinggal juga. Jadi perkampungan bapak tu lain. Dia masih ada aktiviti-aktiviti yang macam di kampung tadi. Masih main lagi galah panjang tu, masih main baling pin ke, baling apa ke, masih Tu main. tak ada. Masa tu umur bapak dah masuk tingkatan 1. Masih main. Sebab yang datang kat situ semua orang daripada kampung. So diorang ni bawa budaya kampung tu datang kat situ. Oh, masa awal kat Selayang Di tu. Selayang. Kan? Ibu tak adalah kampung baru tu kan kat bandar, tengah bandar. So memang walaupun dia setinggan tapi dia tak ada main-mainan tu lah. Okey. Bandar. Bandar. Okey. Jadi kita dah cerita pasal permainan. Dan kita pun nak cerita juga, nak tanya bapak dengan ibu tentang orang kata makanan atau jajan lah. Jajan, kita panggil jajan kan. Apa yang bagi ibu yang bapak Zaman ni kecil juga. zaman kanak-kanak tu lah, yang agak nostalgia sikit. Kiranya ataupun benda tu yang dah tak jumpa pun sekarang. Oh, macam ibu kacang botak. Kacang botak. Dulu kat kampung, ibu pun pernah jual. Orang buat kacang botak, ibu tolong jual. Pergilah pusing kampung, kacang botak, macam tu. Betul. Ada lagu. Dia kacang, dia lagu. kacang botak ni macam mana? Dia macam kacang kuda Dia ke? licin. Kacang tanah, dia salut tepung goreng. Tepung yang licin tu, yang Yang licin tu. sekarang ada lagi yang warna coklat kacang tu. botak kot. Coklat. Kacang bersalut kot panggil. Oh, itulah. Lepas tu kuih-kuih pun tak adalah kuih. Kuih kasui dulu-dulu. Lepas tu kalau musim apa ni, Maulud Nabi buat bubuk Asyura. Oh. Seronok. Nabi. Satu kampung tu kita ada kawah satu besar. Kawah besar. Masak ramai-ramai sama-sama. Lepas tu makan sama-sama pakai tempurung. Bekas dia kan. Di kampung. Kat kampung pakai tempurung. Lepas tu daun kelapa tu kita potong buat sudu. Oh. Makan ramai-ramai. You orang masak? Ya. Umur kecil. Bukanlah saya masak. Orang tua lah masak. Tapi you kita sibuk-sibuk lah. Seronok-seronok macam tu lah kan. Main lah Best. berkejar-kejar kat situ. Lari-lari kat situ. So yang kalau macam macam jajan tu, macam kopok-kopok tu, ada tak macam apa yang brand-brand yang rasanya Dulu tu lah. Apa tu? Sekarang ada lagi popo tu. popo hijau tu Popo ikan popo. Oh tu. Okey lama dia. Lama. Cikidis. Oh, Dulu brand Cikidis. Cikidis dah tak ada sekarang. Oh. Tak ada ke? Sekarang Twister. Cikidis warna hijau tu kan? Yang gambar ayam tu. Tak ada. Nampak macam ada. Gambar ayam. Gambar ayam lah. Kan? Itu Kalau famous dah tak ada, dia ada keluar sekejap itu lagi. Dekat Shopee mungkin ada kot, tapi dekat kalau kita pergi Shopee kedai-kedai, aku ada. kedai mamak ke runcit dah tak jumpa Cikidis tu. Cikidis. Lepas tu Ajinomoto macam Mami tu. dari dulu lagi lah. Cikidis selalu sempat merasa. Adik dah, Cikidis. zaman adik dah tak ada terus lah. Keropok tu lah Cikidis dengan popo tu. Ya apa tu je kot. Jadi satu lagi tu yang macam plastik hijau tu, dia kopok dia putih-putih kat kecil-kecil. Dia macam Cikidis juga tu. Tapi apa tak tahu lah. Yelah.
Macam-macam lah dulu, bubble gum yang kita makan buat belok-belok. Tu gula-gula bantal. Yang dia ada agar-agar boleh cair kat mulut. Ada lagi benda-benda tu kat Skincan. Ada lagi. Kedai-kedai yang buat lagi Skincan. Dia jual produk lama-lama. Yang tu boleh dapat lagi. Tak Tapi yang bubble gum tu ada. Saya suka bubble gum tu. Itulah famous lah. Cikadis lah. Dia ada satu lagi tu bubble gum juga, tapi dia pakai kotak. Ingat? Saya dia dalam plastik. Ya, itu saya tahu. Tapi dia ada satu type lagi dalam kotak. Tu bulat-bulat kecil-kecil. Dia banyak-banyak flavor. Seronok lah zaman kecil-kecil tu. Memang. So macam bapak pula, makanan atau jajan yang paling benda tu semua ibu kau dah cakap tadi. Sama kurang je tak jauh beza. Zaman tu memang zaman dia. Makanan tu satu Malaysia. Sama lah. Kita nak promote sikit pak. Kepada siapa yang nak mempromosikan, nak promote dia punya produk, boleh promote melalui kita pun boleh. So boleh DM kami di TikTok. So insyaAllah harga semua kita boleh bincang. Dan kita akan selitkan mungkin sekarang ni di sini. Kita akan tengoklah macam-macam cara lah boleh kan. Jadi boleh anda semua siapa yang nak promote produk korang, bolehlah DM kami di TikTok. Kita dah cerita tadi banyak lah. Kita cerita permainan, makanan. So kali ni mungkin tak tahulah, soalan ni sebenarnya Alun pun tak pasti nak dia masuk ke tak. Soalan ni tentang lebih ke arah TV. Rancangan TV. Ya. Mahupun dia, tapi yang soalan Alun ni tentang kartun dan juga iklan-iklan di waktu zaman kanak-kanak. Zaman dulu. Dulu kartun, bukan kartun. Kartun lah. Tengok. Saya kartun apa dulu? Saya sudah ingat tu je. Baja hitam yang style Power Rangers tu. Saya baja hitam lagi apa? Satria baja hitam. Yang tu kartun apa? Popeye. Popeye lah. Flintstone je betul. Betul lah. Sama lah kita kan. Masa tu kartun-kartun tu di bawah mana? Di TV apa? RTM lah. Maksudnya RTM tu satu saluran je? Dulu RTM 1, RTM 2 je. Mana ada TV3 tak ada. Jadi kartun tu di antara dua saluran tu je lah. Tapi dulu zaman kecil kita tak ada TV. Kita pergi tengok rumah orang. Kampung ibu satunya seronok. Apa ni, orang kampung kan suka tengok Hindustan. Dia macam ni, kalau rumah orang tua orang kaya, dia ada TV. Dia akan sewa satu, macam dulu panggil video kan, video VHS, rakaman kan VHS lah. Tak sure apa nama, video tape. Video tape. So dia akan sewa video tape tu, lepas tu dia akan apa ni lah, kaburkan kat orang kampung. Siapa nak tengok ni, macam tengok wayang tapi tengok TV kat rumah dia. Bayarlah kat dia, kat tuan rumah tu seorang 10 sen ke 20 sen. Tengoklah ramai-ramai berbaring-baring ramai-ramai kat rumah dia. Seronok. Tu macam tu lah. Itu suasana lah. Suasana tu memang seronok. Macam apa pula? Tak ada macam tu. Tak ada? Tak ada. Kat kampung saya macam tu. Bapak tak ada dalam masa bapak budak-budak dulu satu macam ada hari dia tertentu ni, hari ni dia ada kartun best ni. Okey, tu ada lah macam tu. Kartun apa yang bapak rasa best tu? Macam tu lah, Flintstone, Popeye. Apa lagi? Saya dah tak ingat dah kartun. Yalah. Yang duk tengok tu yang baja hitam tu lah. Apa nama? Satria baja hitam. Ada nama dia lain lagi. Gaban. Itulah. Tapi tu famous lah dulu. Ibu pun minat, tak sangka pula. Saya tak apa minat lah. Mungkin saya minat dia. Mungkin yang dulu khas tu kanak-kanak itu je kot. Jadi layan je lah kan. Iyalah. Tak banyak. Tak banyak. Lepas tu nak tanya macam iklan. Sebab Alun tertarik dengan iklan-iklan lama ni. Dia macam mana? Dia agak iklan macam-macam berbeza sikit lah. Dengan iklan sekarang dengan iklan dulu kan lain. Iklan dia macam drama. Baru nak cakap. Dia macam drama. Macam sketsa kan. Macam tu lah. Dia macam drama. Ya, iklan lama cerita dia. Dia ada cerita pendek. Iklan lama yang Alun melekat, yang Alun tak di zaman tu lah, tapi dia melekat sebab ada satu filem kan. Ropi, ada Ropi bawa iklan dia air Joy tu. Joy orange, joy apple, mangga dan jambu batu.
Joy untuk dua, joy untuk semua. Yang sedang diminum sungguh pahit dan menyelerakan. Jadi bawalah ya bersama anda. Joy, bawalah bersama anda. Joy tu. Itu alasan dia Joy, Oren, Joy, Apple. Dia ke? Okey. Itu dia ke? Bukan dia tak. Maksudnya Ropi dia bawa dia macam flashback benda tu dalam satu movie. Yeah. So Alam pun pergilah ke internet lah tengok apa Joy Oren, apa Joy Apple ni. Ni air kotak. Yeah. Famous tu. Famous. Joy ni famous dulu. Air kotak. Ya. Joy. Air kotak. Apa lagi yang famous dulu Itu iklan lah. Iklan memang dulu memang Iklan dulu memang macam-macam. Macam kelakar pun ada. Dia macam kelakar, cerita. sedih. Dia ada Macam ni lah. Orang drama. cakap apa Dia ada cerita. pengajaran dia dekat situ. Apa yang satu ibu ingat? Mak, kawan datang nak makan Maggi kot. Maggi kot. Mak, kawan Mak datang pun nak masak makan lah Maggi. Macam tu. Yalah, mak pun masak Maggi. Rasa Maggi kot. Lepas tu Alu rasa yang tak tahu betul kalau Alu silap lah. Dulu TV ada boleh orang kata rokok ini diiklankan. Ya memang. Dulu boleh. Di satu masa dulu. Hitam itu menawan. Oh. Paralysis. Paralysis. Sekarang tak ada lah. Apa gaya unggul keunggulan. Apa tu? Dunhill. Yalah. Sampai lupa dah ayat-ayat dia tu. Dia ada trademark dia. Kan. Sekarang tak boleh dah. Sekarang tak boleh sebab dulu pun bukan kata iklan, maksudnya dulu macam yang Long tahu lah, yang Long study sendiri maksudnya sampai ke konsert ada tajaan local. Salem, Peter Stuyvesant. Sekarang tak boleh lah. Artis kebanyakannya duduk dekat bawah Salem. Kan. Macam artis lah, ada artis ada Siti Nurhaliza tu semua ada Salem. Kalau Peter Stuyvesant kalau dulu orang lain. Itulah. Dia ada artis dia. Dia Salem ni Malaysia punya. Dia orang menaja. Salem bukan Malaysia, dia Jepun. Dia JTI, Japan Tobacco Industry. JTI. Digital Sawopok pula. Okey. Tak adalah benda tak benda yang mungkin orang pun tak tahu kan. Dulu boleh, sekarang dah tak boleh. Bayangkan. Lama dah tak boleh kan. Iklan rokok. Kan, iklan rokok kat TV tu. Mahal kau dia bayar. Ya. Bukan murah-murah dia bayar dekat RTM apa semua tu. Tapi iklan bayar. Waktu tu tak ada timbul macam isu ataupun yalah kegusaran kan, maksudnya rokok masa tu tak ada kesedaran lagi. Kerajaan kita tak ada kesedaran lagi lah kot kan. Betul tak? Kalau tidak tak kuat sangat lah. Tak kuat, tak ni sangat. Mungkin zaman tu orang tak ramai yang sakit pun. Tahulah sakit ada je yang sakit kan. Tapi zaman tu kan berubah. Dia ikut zaman memerintah mungkin. Dia tengok menteri ni macam ni, menteri tu macam tu cara dia. Kan? Tapi macam Along memang tak ada permainan tu yang main kat sekolah lah ya. Ada. So ni kenderaan sekolah dulu. Dulu ibu sekolah naik beca. Beca orang yang macam kat Melaka tu. Naik beca tu. Yang mendayung di belakang. Dia ada dua tau. Dia ada handle kat depan. Kita duduk di depan. Tu dia ada dua tu. Rasanya ada beca. Yang ada Melaka satu di lagi tepi kan? nama apa lah? Dia di Lancar. Lancar tu zaman dulu lagi. Dia lagi rasa lebih banyak kat Penang kan Lancar tu. Lancar. Tapi tu zaman lagi lama tu. Dia penumpang kat depan. Seronok nak beca. Berangin je. Memang suka. Lepas tu dah tak ada dah naik bas sekolah. Macam tu. Naik bas sekolah. Macam apa pula? Di sekolah tu? Dan sekolah di kampung naik bas. Orang kampung naik bas? Bas. Bayarlah 20 sen. Tak ada beca. Macam tu ada beca. Di Selangor ni dia berbeza dengan belah utara tak sama. Ada dia ada beca masa tu, ramai orang tutur bawa beca, kita sewalah beca tu. Dan bila pindah di Kuala Lumpur jalan kaki je. Dekat kan sekolah. Boleh jalan kaki kan. Sama lah ibu. Masuk kat datang KL dekat sekolah dekat jalan kaki ke. Tak ada naik apa-apa. Jalan kaki. Masa tu bapak dengan ibu kalau katakan usia dalam darjah 5 macam tu kan, TV tu dah berwarna ke belum?
Dah berwarna dah start berwarna dah. Dah start berwarna tapi kita orang tak pakai lagi. Macam bapak masih pakai hitam putih. Orang yang kaya-kaya dia pakai. Di kampung. Bapak hitam putih? Bapak kat sini. Yelah, Ibu bapak dah orang kaya. Ibu pun cakap Ibu yang berwarna ibu cakap. Maksud ibu orang kampung yang kaya-kaya lah yang berwarna. Sebab dia bayar 20 sen. Dulu kalau TV yang tak berwarna, kalau nak tengok warna, dia ada satu screen. Oh. Dia buat warna tu, kita letak dekat skrin tu. Oh. Ada, awak tahu tak? Ada. Dia macam polarize lah. Jadi lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu. Kita letak. So nampaklah ada warna dia sikit. Tapi tak tepat lah. Tak tepat lah. Orang tu sebenarnya sebab dia macam warna pelangi lah dia buat macam tu kan. Macam tu dulu. Yang macam TV berlesen tu sempat memang berlesen. Berlesen Memang berlesen. Dulu lesen. Gantung lesen tu. Dulu kena bayar lesen. Tak boleh disimpan pun, gantung dekat dengan TV tu. Punca dia sejak penjajah ke apa? Tu. Bukan. Alung lahir baru tak ada. Rasanya. Start 2000 tak ada. Tahun 2000 tak ada. Maksudnya 1999 tu ada lagi. Rasanya macam ada lesen kau ni. jawab post bagi. Dia punca dia kenapa? Punca apa? Perlukan lesen tu. Perlukan lesen untuk menonton TV. Tu. Mungkin tax lah. Tax lah untuk kerajaan. TV ni? Penyiaran. Penyiaran. So last lah sebelum kita habiskan kita punya session ni. Soalan ni lain sebenarnya. Tapi Aloh rasa nak ubah sikit. Di zaman kanak-kanak tu kan, apa satu perkara atau satu hal yang ibu atau bapa rasa yang paling nakal lah ni, yang rasa tak boleh dilupakan lah, yang ibu atau bapa buat? Paling nakal. Dia tak semestinya nakal. Maksudnya benda yang tak boleh lupa lah kenangan ni. Perak tepi longkang ke. Saya tak ada lah. Awak banyak pokok kot. Paling akal saya ibu panjat pokok Banyak pokok. Buat kem rumah atas pokok. Buat rumah atas pokok. Pokok ni, pokok apa? Hutan. Pokok putat. Putat. Putat tu pucuk dia kita makan dengan laksa. Ulam. Seronok. Dia pokok tu di tepi sungai. Seronok sangat. Seronok lah duduk atas tu sampai malam tak balik. Pokok tu memang kuat lah. Lepas tu Mak Jang cari ibu lah. Dia pukul ya. Ada satu ibu paling nakal mengaji. Ibu punya malasnya pergi mengaji. Ibu kata ibu pergi, tapi ibu tak pergi. Ibu menyorok dekat satu tempat. Lepas tu main masak-masak. Sebulan tak pergi. Malam? Siang? Siang lah. Lepas tu satu hari Kak Jah lah, terjumpa dengan Ustazah. Ustazah tanya, Ustazah, nama Ustazah apa? Lupa orang. Mana Milah? Dah lama tak main mengaji. No, pecah rahsia. Habislah kena saya. Cari jumpa. Kena pukul lah. Pukul apa? Sebulan. Pukul apa? Apa saya dah tak ingat lah. Langit lah. So, jadi masa tu, kalau masa tu kan, yang selalunya masa ibu kecil yang selalu akan macam tadi lah, macam pukul ke apa ni, adakah arwah tu ataupun manjang yang akan ambil tindakan? Manjang yang ambil peranan tu lah. Sebab kan masa tu arwah atuk dengan arwah Tok Wan diorang kan bercerai. So ibu manjang semua adik-beradik kita duduk dengan nenek kat kampung tu. So Kak Jah lah, manjang lah jadi ibu, jaga adik-adik. Ibu kan anak yang paling kecil. Tak pergi ngaji, main masak-masak. Maksudnya sekumpulan lah tu. Sebab kenapa tak nak pergi mengaji? Ustazah tu garang sangat. Terlampau garang. Siapa tak nak pergi mengaji? Macam bapak sini ada tak yang sangat-sangat macam tu? Tak ada. Awak tak ada. Sorry ya. Ibu dulu nakal. Ibu memang nakal. Nakal lah macam tu. Memang nakal lah. Yalah, budak-budak mana yang tak nakal kan? Dia ada kenakalan dia. Mesti ada. Memang nakal. Nakal lah. Zaman kecil-kecil tu suka jadi tokek. Jadi macam taiko. So sekarang rasanya benda apa segala kita dah ibu dengan bapak cerita dia tu, kita mungkin dah tak jumpa lah kot. Sekarang dia dah lenyap makan dek masa lah kan? Mestilah. Sebab budak sekarang dia lain. Dia celik-celik je dah handphone.
Tapi kita pun rasa kita tak boleh nak. Dia tak bercampur. Budak sekarang dia tak ada social life. Dia tak ada social. Kat kampung itu kita panggil social life. Hidup kita bercampur orang tu social life kita. Bila budak zaman sekarang, zaman-zaman korang ni, korang lahir je korang dah tak duk nampak TV, handphone, games. Tak ada social. Lepas tu tak macam korang tak ada bercampur. Social dia di sekolah. Tak ada communicate. Macam kita kat kampung lain. Kita habis waktu sekolah habis lah kau kan. Macam kita orang habis sekolah petang sambung lagi. Kita bercakap. Sekarang masing-masing pegang handphone. Tak bercakap. Kalau pergi keluar makan-makan kawan pun masing-masing tengok handphone. Mak bapak bawa anak pergi makan pun anak dia bagi handphone, masing-masing pegang handphone, tak bercakap. Zaman sekarang tak ada komunikasi. Bagi Along mungkin Along Gen Z kan? Gen Z ke Along? Gen Z lah. Gen Z bagi Along ada setengahnya okey, ada setengah yang tak berapa nak okey lah. Tapi maksudnya yang lebih parah sekali, yang gen paling latest apa? Y X Tahu. tak tahu So macam gen-gen baru ni kan, maksudnya yalah cikgu cerita lahir-lahirnya akan dia dah nampak. Tapi itulah, kita tak boleh nak salahkan dia orang pun, tak boleh juga. Tapi ibu bapa rasa adakah peranan ibu bapa tu penting? Ya, penting. Penting lah. Kalau dia tak bagi benda tu, macam mana lah. Dia memang peranan tu penting lah. Cuma bila korang dah pergi sekolah, korang dah keluar pada rumah, dia dah jadi lain. Kalau kat rumah, yes, mak bapak kena memainkan peranan lah. Kena cakap benda ni. Macam kita makan, tak boleh main handphone, kena makan sama-sama. Macam gadget tu kan, ada orang yang ambil keputusan tak bagi anak dia pakai. Ada. Dan ada yang tak kisah. Tapi ibu bapa rasa macam mana? Macam Along sendirilah, Along berfikir macam kalau kita tak beri langsung, contohlah masa dia kecil ke sampai umur sekian-sekian, kita tak pernah bagi dia, tak kenalkan dia dengan okey ni phone. So bila dia contoh masa dia akan dapat umur dia berapa sekian-sekian kan, dah besar sikit, Along rasa dia akan tambah culture shocknya dekat situ. Dia akan explore lebih daripada orang dia biasa. Macam ni, bukan tak bagi langsung. Dia ada time dia. Kita tak boleh tak bagi langsung, kesian dia. Sebab zaman moden, dia kena tahu juga benda tu apa kan. Dia ada limit lah. Kena ada had dia. Okey, waktu ni boleh, waktu ni dah tak boleh dah. Dia macam tu lah, ada had dia. Tak boleh bagi je terus. Dia tak boleh. Sebab handphone ni kita tak boleh nak hadkan dia. Sebab handphone dah jadi keperluan. Cuma kita kena, mak bapak kena tengok lah. Macam kena buat password lah, kena awasi budak-budak ni. Itu je cara dia lah. Kalau tak bagi langsung, nanti kesian pula budak tu, dia tak tahu apa-apa. Orang cerita pasal handphone, dia tak tahu kan. Kita boleh, tapi kena ada ni lah, kena ada kontrol. Contohlah. Ada lagi satu soalan dia, sekarang macam dia sama dalam soalan gen ni. Bagi ibu bapa kan, dia memang ada beza ke setiap gen ni? Dia beza, memang ada beza melalui genetik tu sendiri, ataupun dia mengikut zaman, suasana zaman? Contohlah orang kata macam ibu dulu kira mentalnya kuat. Budak-budak sekarang mentalnya agak kurang sikit. Bukan agak kurang, memang kurang. Kurang. So adakah itu sebenarnya memang daripada genetik tu sendiri, yang memang hasilnya genetik, gitu, zaman ataupun zaman yang mempengaruhi? Zaman maksudnya tak ada istilah genetik, darah lain. Macam bapak ni, kita orang keturunan sebelah Indonesia saja. Kan berbeza kalau nak ikutkan dengan kita sekarang kat sini, dengan sana. Jadi kalau ikutkan darah, mestilah sama. Yalah. Tapi tak, dia mengikut zaman. Ikut zaman lah yang mempengaruhi. Zaman sekarang kita boleh kategorikan tak adalah susah sangat. Sekarang budak-budak kalau lahir tu tak adalah orang susah, tak adalah pakai napkin. Orang susah pun ada handphone. Orang susah pun ada handphone. Kan? Itu dia ikut handphone zaman. Handphone tu dah jadi, dia memang keperluan lah. Dia macam pasport, macam IC tu lah. Sebab tak ada handphone, dia macam
tak boleh hidup. Sekarang zaman internet. Semua kena pakai internet, handphone. That's why macam kita orang macam old school ni berkenaan dengan internet ni agak slow sikit. Tak apa nak boleh follow kan. Kena tapi pakai kena juga follow sebab juga. kita ikut zaman. Kalau tak ikut kita tak boleh hidup. Macam you all mungkin dah okey lah Macam korang benda-benda lahir macam dah ni memang kan. dah cara tu kan. Macam kita orang ni kita orang kena dulu lain, sekarang lain. Dulu lain. Dapat dua zaman. Macam you mungkin dapat satu zaman je. Dua juga. Sempat lah tengok dan rasa macam handphone lama-lama tu sempat lagi. Sebab masa Alun dulu pun handphone tak ada lah sangat. Tak boleh lagi Macam adik. Kiranya Alun merasa lah. Okay, masa tu pun handphone ni kira baru-baru lagi lah kan. Baru nak naik. Ingat ke handphone ibu yang dulu Nokia putih besar tu? Nokia putih yang first kali Siemens. Brand Siemens masa kan. tu kita duduk dah duduk sini tu. Nokia apa tak nama dia tu? Masa tu. Lu ingat dekat sini dah. Nokia putih. Putih ke silver lah. Rasa macam putih. Agak moden, tak ada antena tu. Antena pun tak sempat lah. Tapi kalau kita kata nak yang analog yang orang kata Nokia sabun tu pernah lah pakai. Itu tahan lama. Tahan kuat body dia. So last Alun punya soalan. Misal kata ibu dan bapa akan jadi satu menteri lah. Menteri yang Alun tak tahu nak cakap apa, tapi yang tujuan menteri ni untuk soalan ni okey ke? Boleh, tak apa. Untuk apa? Untuk menteri seni kebudayaan ke? Ataupun macam mana cakap? Kalau pasal ni pasal benda-benda yang ibu nak bawa kan. Apa yang katanya kebudayaan lah. Apa yang ibu bapa nak buat dulu? Ya, ataupun nak ketengahkan kepada generasi sekarang mainan ni. Zaman tak kisah dulu. Permainan ke ataupun apalah orang kata aktiviti. Kalau ibu naklah aktifkan balik mainan zaman dulu-dulu tu. Bagi budak-budak main. Lepas tu baru dia orang boleh berkomunikasi, ada social life dia. Macam zaman dulu taklah duduk main game buat hal sendiri. Bila kita ada main, sebab permainan dulu dia main ramai-ramai. So dia akan start balik kita bermasyarakat. Dan berkawan. Bukannya dengan dunia sendiri, duduk dalam bilik main handphone. Masing-masing buat sendiri. Game zaman-zaman game lah, apa-apa game pun kita akan berkawan. Kita akan berkomunikasi. Macam tu. Okey, hidupkan kembali mesti seronok. Mesti seronok kan, dia macam mainan dia ada fun dia. Dia bergantung pada komuniti sesuatu tempat tu sebenarnya kan. Tapi bagi Along macam sekarang ni pun kita tak tahulah, Along tak pernah dengar lagi lah kalau misal kata, sebab tu Along tanya soalan ni. Sebab kita kan ada hari macam hari sukan. So apa salahnya kalau kita buat hari kebudayaan ataupun hari seakan-akan macam tu lah. Tapi kita ketengahkan benda-benda yang permainan yang lama-lama sikit dulu. Sebab macam mana manusia ni walau bagaimanapun dia tetap akan ada perlu bersosial kan. Cuma sosial ni sekarang ni dia dah terbahagi banyak sangat. So bersosial yang cara lama ni dia dah dilupakan lah. Macam cakap tadi dia dah makan di zaman kan. So menarik lah macam ibu cakap tu. Macam bapak pun sama lah rasanya. Sama lah kan ada satu hari kita buat apa nama best nama kalau kita nak buat tu macam sukan, hari sukan Malaysia kan. Ataupun boleh je kot maksudnya hari sukan Malaysia tu Sukan Neka. Hari sukan Neka. Hari sukan Neka best juga. Hari sukan Neka Sebab dia kena balik ke old school macam tu kan. Dia mainan game ni dia macam sukan Neka lah, mainan kan. Sukan Neka lah. Saya rasa tak ada mainan-mainan baru yang jenis macam orang dulu ada kan. Mainan Maksudnya apa yang macam kita orang dulu tak main, yang you all main sekarang? Banyak. Salah satunya game lah kot. Game lah. Itu tak mau masuk bapaknya yang jenis bersosial macam tak ni. Tak ada. Sebab kita orang yang sama ada Along, zaman Along tu zaman yang lebih muda. Kalau kita nak main permainan pun kita akan ambil yang di belakang. Tak ada yang dicipta secara baru lah. Baru pun macam tadi lah game kan. Jadi itulah tadi. Jadi mungkin kita kalau nak buat balik benda ni, kita kena guna nama-nama yang lama. Mungkin ada lah maksudnya macam
main Uno, kad Uno ke, Jutaria, Monopoli. Jutaria tu lama. Mak Saleh punya kan? Tu pun Mas Saleh punya lah. Tu je lah rasanya kalau kata lokal kita Malaysia yang baru ni tak tahulah Long. Tak ada, susah nak jumpa lah. Tak jumpa. Kita memang sekarang dorang budak-budak sekarang pun main yang macam tu lah. Uno. Lepas tu yang paling dia orang favourite pun rasanya main dia orang panggil Werewolf lah. Werewolf ni dia macam ada lah, kita ni ada kita punya apa panggil watak-watak kita pegang dan ada satu watak ni werewolf. So kita nak mencari lah siapa werewolf ni tugasnya akan membunuh membunuh. Dia akan jadi investigate macam tu lah. Macam police entry jugalah. Cuma kita tak bergerak. Kita akan main mainan zaman-zaman korang yang muda ni banyak jenis tak bergerak. Jenis zaman dulu-dulu zaman ibu dengan bapa kan jenis bergerak. Kita bergerak, badan kita lari sana lari sini, keluar peluh. Kan sihat. Zaman korang duduk tak habis-habis. Memerap tak habis-habis. Mata boleh rosak, badan pun tak sihat. Kan? Zaman kita punya permainan, badan kita keluar peluh, kita keluarkan tenaga. Aktif. That's why zaman budak-budak dulu dia bijak. Zaman sekarang dia bijak kot lain. Dulu-dulu tengok orang sihat. Zaman sekarang muda-muda dah sakit. Macam tu lah. Rasanya itu je untuk episod kali ni. Terima kasih kepada Ibu lah kerana sudi menerima pelawaan Along dengan Bapak walaupun last minute. Tapi itulah tadi Along rasa topik yang tadi tu agak menarik tu Along bawakan. Kita jumpa lagi di next episode. Dan sebelum tu jangan lupa untuk subscribe kita, like dan follow kami di TikTok, komen kan. So share pun boleh tapi support lah selalunya kan. Dan kita jumpa lagi di next episode. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Sayonara.